belakang supaya kita boleh duduk dan bangun. Okey. Boleh. Senang je, tak meja senang sebab meja foundation dia memang rata dan mudah untuk kita nak balance kan. Sekarang ni cuma ambil satu pen marker tu balance kan atas ni nak tegak. Combine 3 marker pen dengan satu getah. Bila dia combine 3, dia punya surface dia jadi lebih besar dan lebih mudah. Power listening kita dah boleh ni dengan kiraan 10 dan berhati-hati duduk dan bangun semula. Sekejap, belum lagi. Sudah dalam kiraan 10 balancekan pen marker tu atas tapak tangan. Kita compare kan atau kita bagi persamaan dengan listing. Power listing tu orang bagi, kita terus tekan listing tu kita tak check pun lagi. Bangun macam tu lah listing tu. So maksudnya listing yang mentah kita ambil terus iklan bahaya, berhati-hati, dia mungkin jadi macam tu. So bila kita tambah shading, dia bangun base dia, kita dah check sikit lah. Kita dah pergi check location dia. Lepas tu bila kita tambah dengan 3 pen marker, gabungkan dengan getah, umpama kita polish listing tu, kita dah check value, kita dah check kebenaran, listing tu dah lebih cantik dan kita dah pergi inspection pun dah ambil gambar sendiri. Umpama macam tu, kita dah soal settlekan dalam 3 saat. Baik, mula sekarang 3 cuba check dulu, polish sampai dia jadi cantik. Contoh amalan yang kita baru close pagi tadi. Haris, kakak ni Haris rasa senang nak kontrol harga. Nanti kalau bayar competition ataupun penindasan dia bukan negotiation. Kalau buat negotiation, saya yang menang. Contoh Syam, pinjam RM20 dengan Syam, aku bayar 3 tahun lagi ya. Kita view dulu, nanti kita cuba adjust. Perkataan cuba tu wajib tak? Bila ada buat perkataan cuba, kita view dulu berkenaan nanti layak, mampu. Apa beza mampu dengan harga? Harga value tu sesuai lah harga numbers. Ambil tepat value. Bahasa Melayu lah. Nilai. Apa beza nilai dengan harga? Saya tak payah rasa. Kalau boleh belilah yang harga dia sama dengan nilai pasaran. Saya kata begitu ke? Itulah dengan pasaran yang nego, demand dengan pasaran yang ada dalam rumah. Dengan nilai-nilai sendiri tak apa lagi. Okay. So value dia rebate management. Saya tak sebutlah perkataan yang biasa kita gunakan. Cuba kalau 1625 kita tak diskaun berapa? 165. Saya mungkin 16 ni kita tukar 1675. Berapa kita ada? Kalau kita pergi luar tu masuk 3% kurang 20% kita diskaun 30%, bukan 1%. Dari sudut mana saya pun tak tahu. Sewa ke jual? Dengan ibu tu Kategori pertama adalah Merdeka Challenge minimum 5,000 tadiah. Yang kedua kepada 10k minimum performer untuk tahun ni. Melepaskan rindu lama tak duduk semeja dengan dia. Ucapkan tanya kepada Muhammad Syaril Suwondo. Dah dapat sini. Tiang tempat sini. Coming today. Dia rakam macam ni aku tak tahu lah. Rakam ke snap ni? Satu. Tak ada gambar pun. Tiga. Tak ada. 1, 2, 3. Asal tegang sangat ni? Oh, sempat lagi. Sempat lagi. Hantu terus meningkat lagi. Tahun tadi 23. Ada kursi ya? Ada kita duduk. Ya. Lagi indah itu. Ni masuk lagi. Nampak? Nampak lagi asal kau gaduh dengan Phil. Mana? Cik tak bawa. Alah, sampai. Luar tu. Ha? Dia bukan pedas, dia macam pedas. dia macam pedas.